Part yang paling susah, yang rasa macam susah sangat bila nak menjahit adalah part bahagian ketiak dan juga pada bahagian leher. Sebenarnya dia simple je, dia ada formula. Ukuran ketiak tu kita boleh ambil dalam dua cara. Satu, kita boleh ambil ikut ukuran dada bahagi 4 ataupun kita ambil ukuran keliling ketiak bahagi 2 untuk dapatkan bahagian tersebut. Tetapi cara mengukur perlulah betul. Jadi kalau anda nak tahu macam mana nak dapatkan ukuran ketiak dan juga ukuran leher yang selesa, semuanya ada dekat dalam buku ni. Kita dah sertakan sekali. Anda boleh tengok kat sini. Ada ukuran ketiak. Boleh ikut sahaja. Jangan risau kalau anda nak dapatkan formula tersebut. Tak kisahlah boleh dapatkan buku pandai jahit pakaian lelaki ke, jom jahit sendiri, nak jadi pakai jahitan ataupun zero tu pakai jahit. Sebab semua koleksi pola dalam buku tersebut memang kita sertakan sekali tips untuk bahagian ketiak dan juga leher. Jadi kalau anda berminat, tekan saja link di bio. Bye.